warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya kasihi pimpinan masjid, Cikgu Rahman, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi mengurniakan hidayah kepada kita untuk meneruskan perbincangan mengenai kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sehinggalah ke hari ini. Dan ini merupakan majlis yang begitu istimewa sebenarnya, majlis yang begitu barakah, yang menurunkan kebaikan dan rahmat Allah yang begitu banyak, kerana kita sedang membincangkan ataupun proses untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ataupun ucapan ialah kalam Allah. Afdalul kalam kitabullah. Sebaik-baik kalam adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran yang Allah turunkan dari langit, dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Daripada langit dunia diturunkan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dan Nabi SAW tidak meninggalkan Al-Quran, tidak meninggalkan umat ini melainkan hanya Al-Quran. Petunjuk kehidupan, mukjizat, penerangan, penjelasan, ajaran yang mukjiz, yang berkuasa dan memberi kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Telah kutinggalkan kepada umatku dua perkara. Siapa yang berpegang dengan dua perkara itu, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada tengah hari ini kita akan membincangkan dua surah, iaitu surah Yunus dan surah Hud. Bermula pada hari ini sehinggalah habis 30 Ramadan. Setiap hari kita akan pergi banyak surah, dan kita akan ringkaskan perbincangan setiap satu surah. Kita akan lebih fokus kepada maqasid saja. Cuma hari ini sekadar dua surah, jadi kita masih lagi akan melihat perincian-perincian daripada setiap surah. Baik, maqasid surah Yunus. Seperti mana yang disebut di dalam kitab ini, taqrirun nubuwah bil adillah wa da'watul mukadzibin lil imani ma'a tahdidihim bil azab. Menetapkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bukti-bukti yang kukuh, mengajak para pendusta kenabian baginda untuk beriman serta memberi ancaman azab kepada mereka. Kita tengok sekali lagi maqasid ataupun matlamat, hala tuju, objektif surah Yunus ini. Surah Yunus ini tujuannya ialah taqrirun nubuwah. Taqrir boleh juga kita terjemahkan dengan menegaskan. Dia tulis kat sini menetapkan kenabian.
Apa maksud menetapkan kenabian? Menegaskan kenabian, ataupun kita boleh sebut juga menegaskan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Takrir maksudnya mengesahkan, memutuskan, menetapkan. Sebab apa nak kena tetapkan kenabian tu? Perlu ke nak mengesahkan, nak menegaskan, perlu ke? Jawapannya perlu kerana adanya pendustaan dari kalangan umat Nabi Muhammad terhadap kerasulan Muhammad bin Abdullah itu. Lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah itu yang ditabalkan menjadi rasul dan nabi, ada orang yang tak mau percaya benda tu. Ada orang tak mau beriman, tak mau ikut, tak mau terima bahawa lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah ini ditabalkan menjadi utusan Tuhan. Maka surah ini turun nak tegaskan, nak kukuhkan, nak tetapkan bahawa Muhammad benar-benar rasul. Itu sebagai satu bentuk sokongan kepada Nabi SAW, pengukuhan kepada Nabi, nak menetapkan jiwa Nabi, semangat Nabi, ruh Nabi, yakin, nak meningkatkan keyakinan Nabi bahawa dia betul-betul seorang rasul yang hak, yang benar. Ini bukan cerita lelaki yang bernama Muhammad ini nak bawa agenda peribadi, bukan. Ini adalah pilihan Allah, wahyu yang tiba-tiba mai dekat dia. Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih dia, yang menabalkan dia untuk memikul amanah, membawa risalah kepada manusia. Takrirun nubuwah, menetapkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil adillah, dengan bukti-bukti. Disebut di sini dengan bukti-bukti yang kukuh. Maksudnya dalam surah ini dia bawa bukti. Bawa bukti dari sudut penghujahan, dari sudut hujjah. Hujjah-hujjah dalam surah Yunus ini telah membuktikan bahawa Muhammad ibn Abdullah benar-benar rasul. Wa da'watul mukadzibin lil iman. Dan surah ini juga menyeru, konten dalam surah ini nak menyeru al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad ini, kerasulan Nabi Muhammad, geng hak tak mau percaya Muhammad ibn Abdullah itu Nabi. Maka surah ini di antara isinya adalah dia mengajak orang-orang yang tak mau percaya itu, tak mau beriman, tak mau menyokong kerasulan Muhammad untuk lil iman, untuk beriman kepada agama ini, untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Percayalah, terimalah dia sebagai rasul, kerana benar-benar dia adalah seorang rasul. Ma'a tahdidihim bil azab, serta mengancam mereka dengan azab. Mengancam orang-orang yang menolak kerasulan Muhammad dengan azab-azab. Azab di akhirat dan azab yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada umat-umat dulu yang juga mendustakan nabi-nabi dulu. Jadi itu gambaran surah ini. Habis surah ini. Tentu ya. Secara simpel itu maksud surah. Baik. Kita tengok pula syarah ringkas. Syarah ringkas dia tak banyak. Jadi setiap ayat dalam syarah ringkas tu kita akan tengok terus ayat-ayat dalam surah Yunus. Kita tengok ayat yang pertama dalam syarah ringkas itu. Dia kata surah ini menekankan pembuktian kebenaran wahyu dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dalil serta bukti yang kukuh. Itu ayat yang pertama. Dia kata surah ini menekankan bukti kebenaran wahyu. Wahyu yang Muhammad bawa itu benar. Apa bukti dia? Ayat dalam surah ini bawa bukti. Dan juga surah ini menekankan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dalil serta bukti yang kukuh. Di mana ayat-ayat tersebut? Jom kita tengok pelan-pelan.
Siapa ada mushaf boleh buka. Tengok ayat 2 misalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Akana lin-nasi 'ajaban aw awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya, patutkah menjadi kehairanan bagi manusia bahawa kami telah mewahyukan kepada seorang lelaki dalam kalangan mereka dengan berfirman kepadanya, berilah, yakni Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, berilah amaran kepada manusia dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa bagi mereka kedudukan yang kukuh di sisi Tuhan mereka. Lalu bila Nabi sampaikan apa yang Allah Ta'ala sampaikan pada Nabi itu, Nabi sampaikan, namun orang-orang kafir itu membalas, sesungguhnya Muhammad ini ialah seorang ahli sihir yang nyata. Ini ayat yang kedua surah Yunus. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah satu kebenaran, satu hakikat. Memang Allah yang sampaikan kepada dia. Sebab Allah kata apa kat sini? Auhayna ila rajulin minhum. Kami telah wahyukan kepada lelaki dari kalangan mereka, dari kalangan orang kat situ, orang Quraisy, orang Mekah. An anziran nas, supaya dia bagi peringatan kepada manusia. Wa basyiril ladzina amanu, supaya dia memberi berita gembira kepada orang yang beriman. Jadi Allah guna kalimah auhayna, kami yang wahyukan. Jadi ini menjadi bukti bahawa Nabi Muhammad diwahyukan. Seruan-seruan dakwah dia bukan rekaan dia. Tengok pula ayat 37 hingga 38. Saya terus baca terjemahan sebab banyak lagi ayat yang kena tengok. Ayat 37 dan 38 juga menegaskan bahawa Al-Quran bukan ciptaan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah patut Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi ia adalah pengesahan terhadap kitab-kitab yang sebelumnya dan penjelasan yang terperinci tentang kitab wahyu. Tidak ada keraguan padanya, yakni pada Al-Quran. Ia datang dari Tuhan sekalian alam. Patutkah mereka mengatakan dia, yakni Muhammad, yang mengada-adakannya? Katakanlah, jika benar demikian, maka datangkanlah satu surah yang seumpamanya dan panggillah sesiapa sahaja yang kamu mampu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ayat ini jelas menegaskan bahawa Al-Quran adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, wahyu, dan bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Quran ini ciptaan Muhammad, sila orang Quraisy yang lain yang terror dalam bahasa Arab, terror syair, yang hebat dalam lughah, sila buat surah yang sama. Kalau betul. Muhammad ini dahlah dia ni ummi, tak erti baca, tak erti tulis. Semua orang kenal dia, hidup dengan Muhammad selama 40 tahun, dia tak erti baca, tak erti tulis. Tidak terkenal Muhammad dengan seorang penyair. Tiba-tiba dia boleh siapkan satu surah demi surah yang sangat hebat, yang orang tak boleh tiru. Tak kepelik. Jadi ini bukti-bukti bahawa Muhammad adalah Rasul. Apa yang dia bawa itu adalah wahyu yang benar daripada Tuhan dia. Tengok pula ayat yang ke-16. Ayat ke-16. Allah Ta'ala berfirman, Qul law sya'allahu ma talawtuhu alaikum wala adrakum bih faqad labithtu fikum umran min qablih afala ta'qilun. Tengok Allah guna hujah akal kat sini, hujah logik. Katakan wahai Muhammad kepada puak-puak anak Lut yang tak percaya tu, sekiranya Allah mahu dia, nescaya aku tidak akan membacakannya kepada kamu, dan dia, yakni Allah, tidak akan memberitahukan ia kepada kamu. Sesungguhnya aku telah hidup bersama kamu sebelum ini tanpa membawa sebarang wahyu. Tidakkah kamu berakal? Rasulullah SAW
Dalam ayat ni nak abang kata, Rasulullah ni, Muhammad bin Abdullah ni, dah hidup berapa lama dah dengan tok-tok Arab ni. Geng hak lawan Nabi tu, Nabi hidup dengan mereka sebelum ni. Mereka pun kenal Nabi, Nabi pun kenal mereka. Mereka tengok Nabi, Nabi pun tengok mereka, semua orang kenal. Muhammad macam ni lah Muhammad. Al-Amin, yang jujur, tak pernah cakap bohong, tak reti baca, tak reti tulis, akhlaknya bagus. Tiba-tiba, pada umur dia 40 tahun itu, tiba-tiba dia boleh cakap satu surah daripada Tuhan. Ayat yang begitu sempurna. Bahasa Arab yang tidak ada silap. Dakwaan-dakwaan ghaib yang begitu dahsyat, yang tak pernah boleh terlintas di akal fikiran. Cerita pasal Tuhan, cerita pasal malaikat, cerita pasal akhirat dengan begitu detail dan begitu banyak. Takkah hampa fikir macam mana Muhammad tiba-tiba boleh cakap macam tu? Hampa duduk dengan dia selama ni. Sebab tu Allah sebut, afala ta'qilun, hampa tak berakal ke? Hampa tak perhati ke Muhammad sebelum ni dengan selepas dia melakukan dakwah itu? Sangat berbeza. Maka ini mustahil Al-Quran itu datang daripada diri dia. Nampak tak? Lainlah kalau Muhammad bin Abdullah itu dikenali sebagai seorang penyair, dia pun rajin pergi menuntut ilmu dengan ahli kitab tu, ahli kitab ni, ahli kitab. Dak duk kaji banyak ilmu, tiba-tiba main umur 40 dia buat ijtihad sendiri. Yang tu nampaklah ciri-ciri scam tu, kan? Ciri-ciri nak membohong tu. Tapi kalau apa? Kalau dia memang tak erti baca, tak erti tulis, bukan penyair, kita duduk tengok dia tiap-tiap hari macam ni lah dia. Tiba-tiba dia boleh bercakap sesuatu yang sangat hebat. Maksudnya apa yang dia cakap tu bukan daripada dia. Nampak tak? Baik, tengok ayat berikutnya dalam kitab kita. Ia juga mengajak, yakni surah ini, mengajak golongan yang mendustakan kenabian baginda untuk beriman melalui pendekatan memberikan harapan dan menegaskan ancaman. Maksudnya, surah ini mengajak golongan yang mendustakan kenabian Nabi Muhammad untuk beriman. Allah Subhanahu wa taala Maha, dia Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim disebut. Ar-Rahim. Di antara maksud Ar-Rahman ialah kasih dan sayang Allah kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk. Allah tak pernah ambil tindakan pada mana-mana orang kafir hanya semata-mata dia kafir. Bila satu orang tu jadi kafir, terus turun peti main sama, tak ada. Berapa banyak orang kafir hidup mengusahakan dunia, Allah tak ambil apa-apa tindakan. Allah bagi peluang, dipanjangkan umur orang bukan Islam. Jadi dalam surah ini, di samping nak menetapkan kenabian Nabi Muhammad, Allah Ta'ala juga menyeru, mengajak orang-orang yang tak mau beriman ni supaya berimanlah. Kita tengok apa, di mana ayat yang menegaskan hal ini. Dan kata penulis ni dalam buku ini, mengajak golongan yang mendustakan kenabian Rasulullah untuk beriman melalui dua pendekatan. Surah ini dia nak ajak orang-orang yang tak mau percaya kerasulan Nabi Muhammad ini, cara ajak tu dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama dipanggil at-targhib, memberi harapan. Pendekatan yang kedua dipanggil at-tarhib, memberi ancaman. Pertama dia bagi harapan, bagi galakan, bagi berita baik. Yang kedua dia bagi ancaman, bagi mengancam dengan hal-hal yang buruk dan yang menakutkan. Misalnya kita tengok dari sudut targhib, pendekatan memberi harapan, cara Allah memberi harapan kepada orang musyrikin yang tak percaya kerasulan Muhammad ini. Tengok ayat 57. Misalnya surah Yunus, Allah kata, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu peringatan daripada Tuhan kamu, penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada,
petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah suruh Nabi baca pada orang musyrikin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kamu semua mau'izah. Mau'izah ni maksudnya nasihat yang memberi bekas kepada hati. Allah sifatkan Al-Quran ni sebagai mau'izah, wa'ad, sesuatu yang boleh menggetarkan hati. Sebab tu kita kena belajar Al-Quran ini, baca Quran sampai getar hati. Bergetar hati. Bergetar bulu-bulu roma ni. Sampai tahap tu. Mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Allah sifatkan Al-Quran ini dengan syifa, penyembuh, penawar, lima fis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Penyakit-penyakit hati, keserabutan, pelbagai kekacauan jiwa. Syifa, orang yang baca Quran dengan iman, terima petunjuk Al-Quran dengan iman, syifa, Quran akan jadi penyembuh, menenangkan hati. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Menarik dalam ayat ini, Allah memanggil manusia, ya ayyuhan nas. Maksudnya mencakupi orang mukmin dan orang kafir. Wahai sekalian manusia, aku nak habaq ni, telah datang kepada hamba nasihat, peringatan dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur. Maksudnya Allah bagi berita gembira ni. Peringatan dari Tuhan telah sampai dan penyembuh telah sampai. Penyelesai kepada semua masalah telah sampai kepada kita. Yang ni Al-Quran. Yang didatangi oleh Muhammad. Mana lagi ayat yang menunjukkan harapan, pemberian harapan kepada orang-orang musyrikin? Antaranya ayat 108. Qul ya ayyuhan nas, qad ja'akumul haqq min rabbikum, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha, wa ma ana 'alaykum biwakil. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu kebenaran daripada Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya dia benar-benar mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Allah bagi harapan. Siapa yang ambil hidayah yang Muhammad bawa ni, wahyu yang Muhammad duk baca, duk sampaikan, kalau hampa ambil, hampa akan dapat hidayah. Maka sesungguhnya kesesatannya itu akan menimpa dirinya sendiri, dan aku bukanlah penjaga kalian. Maksudnya aku, Nabi Muhammad tu bukanlah penjaga manusia, bukan orang yang bagi hidayah. Aku ni tabligh, baligh, orang yang muballigh, orang yang menyampaikan. Baik, itu dari sudut targhib. Banyak lagi ayat, misalnya ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah menyeru sekalian manusia ila daris salam, kepada syurga. Darus salam ada dua tafsiran. Yang pertama syurga, yang kedua kehidupan yang penuh kebaikan. Allah menyeru manusia seluruhnya, marilah menuju kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Marilah masuk syurga. Macam mana? Dengan ikut petunjuk Muhammad ini. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik petunjuk Muhammad. Wahyu yang dibacakan, ikut, taat Allah, taat Rasul. Jangan derhaka kepada dua pihak. Darussalam, kamu akan masuk ke dalam Darussalam, yakni syurga. Wa yahdi man yasha, dan dia akan bagi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Demikian juga Allah bagi berita gembira lagi, lahumul bush, ayat 64. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Ini bagi harapan ni. Ni proses nak bagi harapan kepada orang yang menolak. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia. Ini orang yang beriman, orang yang terima kerasulan Nabi Muhammad. Kata Ibn Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah. Kata Ibn Qayyim, dia kata, manusia memerlukan Rasul
melebihi memerlukan makan dan minum. Makan dan minum sehari 2-3 kali saja, kata Ibn Qayyim. Tetapi petunjuk para Nabi kita perlukan setiap detik waktu dalam kehidupan kita. Bayangkan orang yang tidur malam, contoh, nak bagi faham. Orang yang tidur malam tak ikut sunnah Nabi, contoh. Sunnah Nabi bila nak pergi naik atas katil, kan, Nabi suruh kita baca Bismillah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, sapu katil. Sapu dengan tangan. Halau iblis syaitan hak duduk atas katil. Bila duduk atas katil, baca 3 kali. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca 3 kali, buih di tangan dan sapu seluruh badan. Kemudian baca ayatul kursi. Kemudian baca tabarakalladzi biyadihil mulk, surah al-mulk. Kata Syekh Qutb dalam Zilal al-Quran, dalam Tafsir al-Fanni fil Quran, dia kata, sebab apa disunnahkan sebelum tidur baca surah al-mulk? Surah al-mulk, apa maqasid dia? Matlamat surah al-mulk apa dia? Nak menzahirkan kerajaan Allah. Jadi tiap-tiap malam kita baca surah al-mulk, kita akan berhubung dengan kerajaan Allah yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling luas. Orang yang bergantung urusan dia dengan kerajaan Allah Rabbul Jalil, dia tidak akan ada sebarang rasa takut dengan makhluk. Tidur dia dengan penuh aman. Itu orang yang di atas sunnah, di atas petunjuk cara tidur dia. Tapi orang yang tak ikut sunnah, tak ikut petunjuk, main kedah saja tidur, masuk homestay, masuk rumah sewa, masuk hotel, tidur macam tu saja dengan kita tak tahu apa ada atas katil tu. Doa tak baca, zikir tak baca, akhirnya berlaku benda yang pelik-pelik. Nampak? Jadi kata Ibn Qayyim, 1 minit kita memisahkan diri dengan petunjuk Rasul, seminit tu akan bawa masalah. Jadi kita perlukan Rasul lebih dari kita memerlukan makan dan minum, lebih dari kita memerlukan rumah dan sebagainya. Baik, kita tengok pula pendekatan tarhib, ancaman, peringatan tentang azab bagi orang yang ingkar. Tadi Allah bagi berita baik, bagi harapan, bagi galakan. Kalau hampa masuk Islam, hampa akan dapat ini. Kalau hampa beriman dengan Muhammad, hampa akan dapat ini. Hampa akan rasa ini. Sekarang ni Allah bagi sisi menggerunkan pula, berita-berita yang menakutkan. Misalnya pada ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-8. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya, dia tak mau jumpa Allah Taala, malah dia anggap akhirat tu macam tak ada, lalai hidup ni macam akhirat tak ada. Wa radu bil hayatid dunya, dan dia berpuas hati, dia redha dengan kehidupan dunia, dia redha dengan rumah dia, dengan isteri dia, dengan kesenangan dia, dengan harta dia. Seolah-olah mati tu jauh lagi. Watma'annu biha, dan dia tenteram dengan hidupnya itu. Dia berasa seronok, tenteram, cukup dengan hidupnya itu. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka itu daripada ayat-ayat kami mereka lalai, mereka bersikap lalai. Orang duk terang dalam ceramah ayat Al-Quran ni, dia tak mau dengar, dia buat tak dengar. Cerita pasal mati tak mau dengar, cerita pasal hadis tak mau dengar. Kata Allah, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itulah tempat mereka adalah neraka kerana apa yang mereka lakukan. Ini ancaman. Orang yang bersikap lalai dengan ayat Allah, wahyu yang disampaikan oleh Muhammad, nerakalah tempat balik. Demikian pada ayat ke-13. Allah mengkhabarkan tentang azab yang terus menerus bagi orang yang menentang kebenaran. Ayat 13. Kemudian ayat 69 hingga 70, Allah cerita tentang orang yang mensyirikkan Allah, yang menolak dakwah Muhammad kepada tauhid ini, maka dia tidak akan berjaya. Dia akan gagal dunia dan akhirat.
Kemudian tengok balik kitab kita tu. Surah ini dimulakan dan diakhiri dengan penegasan tentang wahyu. Kalau kita tengok ayat yang pertama tu, Allah mulakan dengan wahyu. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Kemudian ditutupi surah ini dengan isu wahyu juga. Pada ayat 109. Wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkum Allah. Ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu serta bersabarlah hingga Allah menetapkan keputusannya. Jadi ini menunjukkan bahawa apa yang Nabi Muhammad sampaikan itu adalah wahyu yang benar daripada Tuhan. Kemudian dalam buku itu, dalamnya terkandung hujjah dan bukti mengenai ketuhanan Allah. Di celah-celah Allah menetapkan kenabian Nabi Muhammad, Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang rububiyah dan uluhiyah dia, kekuasaan dan juga hak untuk disembah pada diri dia itu. Misalnya pada ayat yang ketiga, Allah sebut dialah pencipta dan pengatur segala sesuatu. Pada ayat 50 hingga 51, Allah SWT menyatakan tidak ada yang boleh memberi manfaat dan mudarat melainkan Allah. Kemudian ayat 56, Allah cerita tentang kekuasaan dia dalam menghidupkan dan mematikan. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Kemudian ayat 67, Allah cerita tentang penciptaan langit dan bumi ini adalah bukti tentang ketuhanan Allah. Seperti mana kita mengaku Allah itu pencipta, Allah itu yang bagi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka tidak ada pihak yang berhak disembah melainkan pihak yang menciptakan perkara-perkara tadi. Itulah dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian surah ini dalam buku tu di akhir tadi, kisah Nabi Yunus AS dan keimanan kaumnya setelah mereka diancam dengan azab turut diceritakan sebagai dorongan kepada kaum Quraisy agar beriman serta sebagai peringatan tentang kemungkinan mereka menerima azab. Ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat 98. Cerita pasal Nabi Yunus, surah ni nama dia surah Yunus. Cerita pasal Nabi Yunus tu disebut dalam satu ayat tu. Ayat 98. Allah Ta'ala berfirman, mengapa tidak ada penduduk suatu negeri yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Ayat surah Yunus ini, ayat berkenaan dengan cerita Nabi Yunus ini, sebab kisah Nabi Yunus ini seperti mana kita tahu, dia dah dakwah kaum dia, Nabi Yunus. Dia dah bagi berita gembira, berita yang menakutkan, neraka, ancaman azab bagi mereka yang menolak dakwah. Kaum dia tak mau terima. Lalu dia berputus asa dan dia tinggalkan kaum dia. Seperti mana kita tahu, dia naik kapal, lepas tu kena telan dengan ikan apa semua. Balik-balik, lepas dia keluar daripada ikan tu, dia balik-balik ke kampung dia, tengok kaum dia dah beriman. Sebelum Allah nak turunkan azab, mereka beriman dulu. Jadi dalam surah Yunus ni, Allah nak beritahu kepada orang-orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahawa dulu ada satu kaum, sebelum azab nak turun tu, mereka beriman dulu. Punya bagus mereka ni. Pasal apa hampa tak mau jadi macam tu? Macam tu lah lebih kurang, seolah-olah surah ni nak beritahu kepada Quraisy. Ayat ini menunjukkan bahawa keimanan kaum Yunus setelah melihat tanda azab membawa manfaat kepada mereka, iaitu beriman. Azab yang telah dijanjikan kepada mereka pun diangkat. Ini adalah satu peringatan kepada kaum Quraisy bahawa mereka juga boleh terselamat daripada azab sekiranya mereka mengikuti jejak langkah kaum Nabi Yunus. Sebelum Allah buat turun azab di zaman Nabi Muhammad, baik hampa beriman dulu seperti mana kaum Yunus dulu. Itu saja. Wallahu a'lam, kisah berkenaan dengan Nabi Yunus dalam surah. Kita tengok pula surah yang kedua, iaitu maqasid surah Hud. Kita pergi ringkas insya-Allah. Surah Hud, maqasid dia ialah tathbitun nabi wal mu'minin bi qasasil anbiya'is sabiqin wa tashdidul wa'id lil mukadzibin.
tathbitun nabi, meneguhkan nabi, menguat, ditulis kat sini, menguatkan nabi, wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman, ini yang bersama dengan nabi, dan juga orang yang beriman selepas zaman nabi. Siapa yang rasa dia kurang kekuatan, kurang semangat nak teruskan hidup, kurang motivasi nak amalkan agama, ini ubat dia surah ni. Surah ini nak menguatkan nabi dan orang-orang yang beriman, bi qasasil anbiya'is sabiqin, dengan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, wa tasydidul wa'id lil mukadzibin, dan memberi ancaman terhadap golongan yang mendustakan. Surah ini tuan-tuan, surah tadi kita baca surah Yunus, ini surah Hud, lepas ni surah Yusuf, kemudian surah Ar-Ra'd. Semua surah-surah ini turun di Mekah, surah Makkiyah, yang mana secara spesifiknya surah-surah ini turun ketika mana Nabi SAW di kemuncak ujian dakwah dia di Mekah tu. Tambah waktu tu pula kematiannya Khadijah radhiyallahu anha dan kematian pakcik dia, Perdana Menteri Mekah yang baru meninggal, yang banyak sapak dia, iaitu Abu Talib. Abu Talib dan Khadijah meninggal. Tekanan dakwah lagi kuat. Jadi sifat penurunan surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf ini, sifat dia adalah memberi tasliyah kepada Nabi. Tasliyah ni maksudnya memberi penghibur kepada Nabi, nak menguatkan Nabi, nak mengukuhkan semangat Nabi, sebab Nabi tengah kena tekan. Jadi surah-surah ini dia banyak bawa kisah Nabi-Nabi dulu. Kita kadang-kadang kita kurang semangat dalam hidup kita, kan? Kita kena tengok contoh orang lain yang berjaya mengatasi masalah yang sama kita hadapi tu. Bila kita tengok orang lain boleh buat, pasal apa kita tak boleh buat? Fitrah, sunnatullahnya macam itulah. Kalau kita kurang semangat, kita tengok macam mana orang lain yang menghadapi masalah yang sama, yang berjaya selesaikan. Sebab itu di antara bentuk penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW, antara kemuncaknya selepas Nabi diuji itu ialah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, kalau kita tengok Nabi bila naik ke langit, kan, sebelum Nabi Isra Mi'raj tu turun ayat-ayat surah ini, surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, yang mana suratul Al-A'raf, surah Al-Anfal, ni semua ayat-ayat Makkiyah yang duk cerita pasal Nabi-Nabi dulu, nak bagi semangat kat Nabi. Hang kena teruk hari ni, Nabi dulu kena dah, Nuh kena dah, Nabi Yusuf kena dah. Hang kena uji dengan adik-beradik hang, Yusuf kena teruk lagi, Nuh kena teruk lagi dengan anak-anak dia, dengan isteri dia. Jadi ini menguatkan Nabi. Sebab tu Nabi Muhammad bila dia di Mi'raj kan, Allah Ta'ala bawa dia bertemu dengan sebahagian besar para rasul. Langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ketujuh. Nabi jumpa dengan para Nabi. Nak ambil semangat tu. Nak ambil semangat. Sebab tu kita kalau kekurangan semangat, nak kuatkan motivasi hidup, kita kena berkawan dengan orang yang lebih hebat daripada kita. Orang yang telah melalui pengalaman yang sama yang telah kita lalui. InsyaAllah kita akan dapat kekuatan. Jadi surah ini, dia banyak cerita tentang Nabi-Nabi dulu. Nah, habaq kata Nabi-Nabi dulu pun kena lebih kurang sama seperti mana yang kau kenal, wahai Muhammad. Kita tengok ayat yang pertama dalam syarah ringkas dia. Surah ini bertujuan memberi kekuatan kepada Nabi agar tetap teguh dalam dakwahnya, serta bersikap tegas terhadap orang-orang yang mendustakan dan menyakiti baginda. Misalnya pada ayat yang kelima, kan? Ayat yang kelima tu kalau kita tengok, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya mereka menyembunyikan dada mereka untuk menyembunyikan sesuatu daripada Allah. Ketahuilah ketika mereka menyelimuti diri mereka dengan pakaian, Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ayat ini nak menunjukkan bahawa tujuan dia ialah nak menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah tahu semua perancangan-perancangan musuh-musuh Nabi. Allah tahu. Jangan duk takut dah. Jangan duk takut. Aku tahu semua apa yang dalam dada mereka, apa yang dipersembang ke belakang, apa yang mereka rancang, semua Allah tahu.
Kemudian pada ayat 12 Allah perintahkan Nabi untuk tidak ragu-ragu dan tetap berpegang teguh dengan kebenaran. Barangkali engkau wahai Muhammad hendak meninggalkan sebahagian daripada apa yang diwahyukan kepadamu dan terasa sempit dadamu kerananya, kerana mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya satu harta atau datang bersama dengan dia seorang malaikat? Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan wahai Muhammad, dan Allah Maha mengawal segala sesuatu. Ini semua motivasi, semangat, tasliyah, nak bagi kekuatan kepada Nabi, nak menyokong Nabi. Kemudian Allah Ta'ala memperingati juga tentang kaum yang mendustakan para Nabi terdahulu, dalam ayat 25. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, lalu ia tinggal dalam kalangan mereka selama 1000 tahun, kurang dari 50 tahun. Maka mereka ditenggelamkan oleh taufan air, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Allah cerita macam mana zaman Nuh. Nabi Muhammad hidup berapa tahun? 63 tahun. Nabi Nuh 1050 tahun hidup. Dakwah ditolak selama 1000 tahun tu, ditolak. Menurut riwayat sebahagian sahabat, ada yang mengatakan pengikut Nabi Nuh 100 lebih orangnya. Kalau ikut KPI hari ini, gagal lah. 1000 tahun dakwah, banyak tu je pengikut, gagal. Tak ada follower tak ada. Tak guna pada kacamata orang hari ini. Tapi dia istiqamah sampai habis. Ini nak menguatkan semangat Nabi. Lalu surah ini juga tengok ayat dalam buku tu. Surah ini juga mengandungi kisah para Rasul alaihi wassalatu wassalam yang tetap teguh meskipun menghadapi penentangan keras terhadap kaum mereka. Yang paling jelas sekali dapat dilihat dalam kisah Nabi Hud alaihi salam yang diambil sebagai nama surah ini. Baik. Ada beberapa Nabi yang dibawa dalam surah ini. Antaranya yang pertama sekali kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh ni pada ayat 25 sehinggalah ayat 37. Allah cerita macam mana kaum Nabi Nuh tuduh dia sesat, tolak kebenaran dia. Dia bertolak dakwah Nabi Nuh dan kata dia ni pendusta. Ayat 37 itu Allah cerita macam mana kaum Nabi Nuh ni duk ejek-ejek, hina Nabi Nuh. Bayangkan 1000 tahun dakwah duk kena hina, duk kena maki. Lah kali Allah kata apa tentang Nabi Nuh? Innahu kana abdan syakura. Nuh ini satu hamba yang bersyukur. 1000 tahun dakwah, 100 lebih dia pengikut. Allah kata dia bersyukur. Dia sepatutnya sifat yang paling padan dengan Nabi Nuh ni, sabarlah. Nuh ni orang paling sabar lah. 1000 tahun dakwah, berapa orang je pengikut dia, kena maki setiap hari. Tapi Allah kata apa? Innahu kana abdan syakura. Nuh itu satu orang hamba yang bersyukur. Sebab apa? Nuh yakin dia di atas kebenaran. Hasil pengikut berapa ramai itu bukan urusan pendakwah. Itu urusan natijah, urusan Allah Ta'ala. Kerja kita adalah ambil pahala, buat apa yang diperintahkan. Allah suruh perintahkan para Nabi untuk pergi berdakwah saja. Hasil jangan dipikir. Jangan dipikir. Kemudian Allah bawa juga kisah Nabi Hud alaihi salam. Pada ayat 50, Allah cerita macam mana dakwah Nabi Hud kepada kaumnya yang sangat angkuh. Kemudian kaum dia kaum Ad. Kaum Ad ni tuduh Nabi Hud sebagai seorang yang bodoh dan pembohong, kena maki. Nabi Hud tetap teguh dalam dakwah dia. Pada ayat 67, 68 Allah cerita macam mana Nabi Hud tetap teguh dalam dakwah meskipun dia diingkari dan dihina. Kemudian pada ayat 59 hingga 60 Allah cerita tentang ancaman azab kepada mereka yang menolak dakwah Nabi Hud. Kemudian kisah yang ketiga, kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh dia terpaksa berhadap dengan kaum Thamud. Kaum Thamud menolak kebenaran meskipun Allah turunkan mukjizat yang begitu hebat kepada mereka.
Kaum Thamud ini Allah bagi kelebihan pada mereka. Mereka ni rumah besar-besar. Rumah mereka dibuat daripada batu bukit. Bukit-bukit besar tu mereka tebuk dalam, buat rumah jadi mahligai dalam tu. Oh, hebat. Tukang batu, tukang kayu yang hebat. Dalam kalangan kaum Thamud ini, Nabi Saleh dihantarkan, Allah bagi mukjizat unta. Unta yang keluar daripada batu. Batu yang hampa duk kagum tu, keluar unta yang begitu besar dan boleh mengeluarkan susu kepada rakyat di seluruh negeri setiap hari. Duk keluar susu tak habis. Itu mukjizat. Akhirnya kaum Nabi Nuh dusta juga dan mereka bunuh unta tu. Lalu Allah turunkan azab. Kemudian kisah yang keempat, Allah bawa pula kisah Nabi Lut alaihi salam kepada kaumnya yang LGBT. Kaum Lut LGBT. Allah cerita dalam ayat 77 sehingga ayat 82. Jadi kesemua ayat-ayat tentang kisah para nabi ini membuktikan bahawa para rasul terdahulu telah teguh di atas dakwah mereka. Walaupun mereka menghadapi penentangan yang keras. Nabi-nabi dulu semua sama sifat dia, dituduh sesat, didustakan, dihina, diancam, malah diancam dengan azab, diancam dengan tindakan keras, ekstrim daripada masyarakat dia. Diugut bunuh, diugut, ambil tindakan, ditangkap, dipenjara, namun mereka tetap bersabar dan meneruskan dakwah. Jadi ini semua adalah tiupan semangat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita tengok dalam buku ni mengatakan bahawa selain itu, surah ini turut mengisahkan Nabi Nuh alaihi salam dalam dakwahnya kepada anaknya agar beriman. Ini menarik. Ayat ini cukup menarik. Balik lagi tuan-tuan, tadabbur lagi cerita tentang Nabi Nuh dengan anak dia. Serta bagaimana anaknya tetap dalam kekufuran sehinggalah ke kematiannya. Anak dia ni pun tolak dakwah bapak dia ni sampailah anak dia mati di hujung hayat. Tak mau masuk Islam. Kisah ini menjadi penghibur bagi Nabi SAW dalam menghadapi penolakan bapa saudaranya Abu Talib. Orang yang paling Nabi sayang. Abu Talib ni, kita memanglah kita kata Abu Talib ni pakcik Nabi kan. Tapi di sisi Nabi, Abu Talib ni bapa dia. Macam bapa dia. Sebab Rasulullah dilahirkan tanpa bapa. Abdul Muttalib jaga Rasulullah sehingga umur 6 tahun 7 tahun kan. Lepas tu yang jaga Nabi daripada kecil 6 tahun tu sampailah umur dia 40 tahun ialah Abu Talib. Dan Abu Talib ni dia jaga Nabi macam anak sendiri. Isteri dia kepada Nabi macam mak sendiri. Sebab tu dalam surah Ad-Duha Allah kata apa? Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah engkau wahai Muhammad dulu ni anak yatim, fa'awa, lalu kami sempurnakan keluarga untuk kamu. Allah kata kami sempurnakan keluarga engkau dalam keadaan engkau yatim tu. Maksudnya Nabi yatim, orang yang anak yatim ni biasanya apa? Tak ada kasih sayang, tak cukup belas kasihan, tak cukup perhatian mak ayah. Anak yatim. Tapi Allah ganti dengan Abu Talib dan isterinya menyempurnakan kasih sayang kepada Nabi SAW seperti mana Nabi ada mak ayah, seperti mana orang lain ada mak ayah, seperti itu Nabi dapat kualiti yang sama, isi yang sama daripada pakcik. Bayangkan pakcik dia tak mau masuk Islam, Nabi cukup sedih. Lalu Allah bawa turun kisah Nuh dan anak dia, seperti mana Nuh sangat mengharapkan anak dia masuk Islam tapi tak mau masuk. Seperti itu juga apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahawa surah ini diturunkan selepas kematian Abu Talib. Ayat ini menjadi dalil, ayat cerita tentang Nuh dengan anak dia ini menjadi dalil bahawa kisah ini turun, surah ini turun selepas kematian Abu Talib. Ketika fasa penyiksaan dan pendustaan kaum musyrikin terhadap Nabi SAW semakin rancak. Di mana Allah cerita tentang Nabi Nuh ni?
dengan anak dia, iaitu pada ayat 38. Wa yasna'ul fulk wa kullama marra alayhi mala'un min qaumi sakhiru min qala inna taskharu minna fa idza naskharu minkum kama taskharun. Nabi Nuh mula membina kapal, dan setiap kali orang-orang terkemuka dari kaumnya lalu di jalan dia buat kapal tu, mereka pun menghinanya. Maka dia berkata, jika kalian menghina kami, maka kami juga akan menghina kalian sebagaimana kalian menghina kami. Kemudian barulah Allah cerita pada ayat 42, wa hiya tajri bihim fi mawjil kal jabali wa nada nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkab ma'ana. Hari di mana kapal itu berlayar, Allah kata, ketika azab tu dah mai, air bah habis seluruh dunia, kapal itu berlayar, lalu tiba-tiba Nuh nampak anak dia. Kapal duk layar di tengah-tengah banjir besar itu, tiba-tiba Nuh nampak anak dia duk hambat gunung. Dia panggil anak dia, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, mai naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau termasuk dan kalangan orang kafir hak nak mati ni. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ini cukup perik cerita ni kalau kita hayati betul-betul. Nabi Nuh tak ada yang selamat. Kata Imam Malik kata, as-sunnah mithlu safinatun Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Sunnah Nabi macam kapal Nabi Nuh, kata Imam Malik. Siapa yang naik kapal itu selamat, siapa yang tak naik tenggelam. Waktu tu bila azab mai tu tak ada yang selamat melainkan hak atas kapal. Dalam keadaan waktu tu pun anak dia tak mau masuk Islam, tak mau beriman. Bayangkan hati bapa ni macam mana rasa. Cukup pedih. Anak dia kata apa? Aku akan berlindung sendiri ke sebuah gunung yang dapat melindungiku daripada air ini. Aku akan cari gunung yang lagi tinggi yang boleh selamatkan aku. Angkuh. Qala la 'asimal yawm min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang boleh selamat pada hari ini, melainkan orang yang Allah sayang. Wa hala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Lalu datang satu ombak besar memisahkan hubungan di antara Nuh dengan anak dia. Anak dia hapus terus mati depan-depan bapa. Sedih, sangat sedih. Nuh kena apa tu? Nabi Muhammad diuji dengan pakcik dia. Taklah seteruk kisah Nuh tadi. Ini menjadi semangat kepada Nabi SAW. Lepas tu Nuh mengadu pada Allah Ta'ala. Nuh doa. Nuh kata, wa nada Nuh. Nuh berdoa, Rabbahu faqal, Rabbi, wahai Tuhan, inni bni min ahli, wahai Tuhan, semuanya anakku ni keluarga aku. Wa inna wa'dakal haqq, dan sungguh janji engkau benar. Wa anta ahkamul hakimin, sedangkan engkau ni sebaik-baik orang yang sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemutus keputusan. Lalu Allah turunkan wahyu, Allah tegur Nabi Nuh. Allah kata apa? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan anak kau. Jadi ini menunjukkan bahawa ikatan persaudaraan yang tidak dibina di atas agama terputus serta-merta. Sebab itu Allah Ta'ala gelar orang-orang yang pergi perang Badar. Perang Badar digelar Badrul Kubra, perang yang besar. Sebab apa? Sebab para sahabat terpaksa bunuh bapa mereka sendiri, abang mereka sendiri, adik mereka sendiri, pakcik mereka sendiri, sepupu mereka sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala angkat martabat orang yang pergi perang Badar, sebab mereka terpaksa bunuh adik-beradik mereka sendiri yang kafir. Hang adik-beradik aku, hang bapa aku, oleh kerana hang kafir, hang lawan aku terpaksa lawan balik. Kita terpaksa bunuh balik. Tak ada lagi hubungan adik-beradik, nak sentimental adik-beradik pun tak ada lah. No. Terpaksa putus.
Inna Allah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu yang paling tinggi, tak ada yang lagi tinggi daripada itu. Kisah ini menggambarkan bagaimana seorang Nabi yang sangat mencintai anaknya tidak dapat memaksanya untuk beriman walaupun telah menyerunya dengan penuh kasih sayang. Keadaan ini menyerupai situasi Nabi dengan bapa saudaranya Abu Talib yang amat dikasihinya tetapi tetap enggan beriman sehingga akan ajal. Ini menjadi hiburan bagi Nabi SAW bahawa hidayah adalah di tangan Allah dan kasih sayang seorang pendakwah tidak semestinya dapat mengubah hati manusia. Kemudian muka surat yang berikutnya, surah ini saya nak ambil. Dia kata mungkin inilah sebabnya Nabi SAW bersabda. Nabi kata syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Hud dan saudara-saudaranya telah membuatkan saya beruban. Maksudnya di sini surah Hud ini. Surah Hud ini dan juga surah-surah yang lain yang bersebelahan dengan surah Hud ini telah membuatkan Nabi SAW beruban. Ini menunjukkan kepada penegasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, fastaqim kama umirt. Sebab apa Nabi beruban bila baca surah Hud dan surah-surah yang lain yang bersebelahan dengan surah Hud ini? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi fastaqim kama umirt. Bertetap teguhlah kamu, istiqamahlah kamu seperti mana yang diperintahkan. Maksudnya Allah suruh Nabi jalan terus, sampaikan dakwah terus, jangan tengok kiri kanan, jangan tengok belakang, buat saja. Benda tu merubankan Nabi sebab Nabi terpaksa hadap juga apa masalah yang nak main ke depan ni, dalam keadaan dia tak tahu apa yang dia akan hadapi. Bila Allah cerita tentang Nabi-Nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad, dahsyat juga apa yang mereka hadap tu, dahsyat. Jadi Nabi nak kena ready apa yang dia akan tanggung selepas ni. Jadi surah ini ditutupi dengan ancaman keras dan janji azab bagi kaum yang menentang kebenaran. Hal ini Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat. Ayat 13 misalnya, Allah cerita tentang ancaman kepada kaum yang berpaling dari wahyu. Ayat 117 Allah cerita tentang macam mana negeri-negeri umat terdahulu dihancurkan. Lalu Allah cerita juga pada ayat 40 azab kepada kaum Nabi Nuh. Kemudian ayat 82 azab kepada kaum Ad. Kemudian ayat 67 azab kepada kaum Thamud. Kemudian ayat 82 azab kepada kaum Nabi Lut. Nabi Lut dia dihujani batu ketul-ketul yang besar tu, besar bata tu turun macam hujan, timpa kepada kaum Nabi Lut yang LGBT tu. Manakala kaum Thamud, azab dia kepikan suara daripada langit, jeritan suara daripada langit yang begitu kuat yang menghancurkan alam. Suara yang begitu kuat, speaker tu sampai hancur habis bumi ni, mati habis bergelimpangan. Demikian juga kaum-kaum yang lain semua diazab, semua diceritakan dalam surah ini. Secara ringkasnya macam itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi peringatan juga kepada kita umat Nabi Muhammad yang jauh daripada zaman Nabi ni, untuk berpegang teguh dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kekal istiqamah apa yang telah diperintahkan kepada kita daripada wahyu ini. Secara ringkasnya macam itulah maqasid surah Hud. Wallahu a'lam. Kita jawab 5 minit insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.